Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video yang sebelum ini saya telah menerangkan berkenaan dengan lontaran pada 10 Zulhijjah, iaitu melontar Jamrah Kubra dan bergunting, yang mana jemaah telah pun bertahallul awal. Kemudian apabila telah selesai, jemaah akan pulang semula ke kemah. Dan amalan semasa di Mina, boleh lakukan amalan-amalan harian seperti sembahyang fardu, kemudian ada makan, ada rehat, ada mandi dan sebagainya. Ya. Dan jemaah juga dituntut melakukan amalan-amalan sunat semasa berada di Mina, teruskan ibadah, mengaji Al-Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Baik, wajib haji yang seterusnya ialah melontar ketiga-tiga jamrah. Melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Baik, lontaran pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Waktu lontarannya, masuk waktu lontarannya ialah bermula setiap kali selepas solat fardu subuh ataupun selepas masuknya waktu subuh pada setiap hari berkenaan. Maknanya waktu melontar 11 Zulhijjah mula masuk waktunya selepas masuknya azan subuh 11 Zulhijjah. Waktu boleh melontar untuk 12 Zulhijjah masuk waktunya juga selepas masuk waktu subuh 12 Zulhijjah. Begitulah seterusnya masuknya waktu melontar untuk 13 Zulhijjah punya selepas masuknya waktu subuh pada 13 Zulhijjah. Baik, itu dari sudut hukum masuk waktu untuk melontar jamrah pada 11, 12 dan 13. Berbeza dengan lontaran jamrah kubra pada 10 Zulhijjah, waktu masuk melontarnya ialah bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Jadi jangan keliru waktu lontaran. Baik, dari segi pelaksanaannya nanti sama juga. Pihak tabung haji muassasah akan menetapkan masa melontar daripada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi untuk memudahkan urusan, jemaah ikutlah waktu yang telah ditetapkan. Ya, sama juga kebiasaannya kita akan berikan waktu melontar itu petang hingga ke malam. Kerana waktu itu agak tenang, tidak panas dan selesa kerana jemaah tidak bersesak-sesak. Namun begitu, ya, mungkin ada perubahan-perubahan waktu yang akan dimaklumkan semasa di sana nanti. Jadi sentiasalah mengikuti info dari masa ke semasa yang akan disalurkan kepada jemaah pada ketika di Mina tersebut, tuan-tuan. Baik, semasa melontar hari 11, 12 dan 13, jemaah boleh pergi berpakaian biasa, kerana bukan lagi di dalam ihram, kerana telah bertahallul awal. Jadi jemaah akan berkumpul memakai baju biasa. Sedikit tip daripada saya, jemaah yang ingin pergi melontar di jamrah pada 11, 12 dan 13 ini ataupun hari 10 sekalipun, ya, kalau melontar untuk hari 11, 12 dan 13, pergilah dengan berpakaian biasa yang simple. Kerana kita nak pergi berjalan kaki. Jadi tak perlu pakai pakaian yang agak rumit kerana menyulitkan pergerakan kita nanti. Baik, jadi jemaah akan bergerak sama, jarak pergerakannya sama macam tadi, pergi 3.5 km, balik pun lebih kurang 3.5, jadi keseluruhannya lebih kurang 7 km. So jemaah akan pergi melontar, yang mana lontaran hari 11, 12 dan 13 jemaah akan melontar 3 jamrah. Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra. Jadi tiga-tiga ini jemaah akan lontar sebanyak 7 biji setiap jamrah. Pergi lalu jumpa Jamrah Sughra, 7 biji lontar. Jalan ke depan lagi jumpa Jamrah Wusta, 7 biji lontar. Jalan lagi ke depan jumpa Jamrah Kubra, lontar 7 biji. Selesai lontar tu, setiap satu tu 7 biji, jemaah akan pulang semula ke kemah Mina masing-masing. Maka selesailah lontaran untuk hari 11 Zulhijjah. Baik. Kemudian besoknya 12 Zulhijjah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala,
apabila kita cerita di Mina ini, jemaah akan terbahagi kepada dua, iaitu akan ada jemaah yang nafar awal dan akan ada jemaah yang nafar sani. Apa itu nafar awal dan nafar sani? Nafar awal ialah jemaah yang berada di Mina dan melontar sehingga 12 Zulhijjah sahaja. Makna kata jemaah ini yang nafar awal dia akan bermabit di Mina itu sehingga 12 Zulhijjah dan dia melontar jamrah pun sehingga 12 Zulhijjah sahaja. Tak perlu dia lontar 13 dan tak perlu fikir pun. Adapun nafar sani ialah jemaah yang terus kekal berada di Mina sampai 13 Zulhijjah dan melontar juga sehinggalah 13 Zulhijjah. Pembahagian nafar awal dan nafar sani kebiasaannya dia akan berikan 50% jemaah akan pergi nafar awal, 50% dari maktab akan nafar sani. Namun ia juga tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa mengikut situasi ketika itu di Mina. Okey, baik. Jadi jemaah yang akan nafar awal dia akan balik pada 12 Zulhijjah ke Mekah. Jadi jemaah yang dah lontar 11 tadi akan balik dan duduk di kemah. Kemudian tunggu besok selepas masuk je waktu subuh 12 Zulhijjah, maka akan ada pergerakan jemaah khususnya yang nafar awal akan pergi ke tempat melontar untuk lontaran hari 12, 3 jamrah juga, sughra 7 biji, wusta 7 biji dan kubra 7 biji. Kemudian jemaah pun akan balik. Bagi yang nafar awal, maka dia pun akan bersiap-siap pada 12 Zulhijjah setelah selesai lontaran 12 tadi, dan jemaah yang 12 Zulhijjah ini akan bergerak naik bas pulang ke Mekah. Itu yang nafar awal. Adapun nafar sani, mereka akan kekal di Mina sampai 13 Zulhijjah. Jadi jemaah yang nafar sani, dia akan terus melontar 12 Zulhijjah, balik semula ke kemah. Tunggu pula 13 Zulhijjah. Bila masuk waktu subuh 13 Zulhijjah, dia akan pergi melontar jamrah, 3 jamrah juga. Sughra 7 biji, wusta 7 biji, kubra 7 biji. Selesai itu, jemaah pun akan balik dan akan bersiap-siap untuk pulang ke Mekah pada 13 Zulhijjah. Saya ulang sekali lagi, jemaah yang nafar sani dia akan kekal berada di Mina sampai 13 Zulhijjah dan akan melontar sehingga 13 Zulhijjah, yang mana lontaran 13 Zulhijjah itu selepas waktu subuh jemaah akan pergi ke tempat melontar, lontar 3 jamrah 7 biji setiap satunya dan akan balik semula ke kemah Mina dan akan siap-siap bas akan bergerak bawa jemaah pulang ke Mekah. Baik. Jadi selesailah jemaah yang berada di Mina melontar jamrah daripada 11, 12 dan 13. Baik. Satu lagi wajib haji yang perlu kita faham iaitu bermabit di Mina pada malam 11, 12 dan 13. Jadi jemaah yang telah pun disediakan kemah di Mina, maka teruslah kekal tinggal dan bermalam tidur di kemah yang disediakan di Mina, kerana dia adalah merupakan salah satu wajib haji yang perlu kita laksanakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi video ini saya terangkan sekadar sehingga jemaah telah selesai bermabit di Mina dan melontar sehingga 13 Zulhijjah. InsyaAllah untuk video seterusnya kita akan terangkan pula bagaimana pelaksanaan tawaf dan sa'i haji selepas jemaah pulang semula ke Mekah. Semoga bermanfaat video ini. InsyaAllah kita jumpa video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.